Kalau kita kulit kita tengok. Ini mati. Sekarang abang pakai pula baju cantik. Itu dia. Tadi dia pondok ikut aku ambil ikan umi. Tadi aku ambil ikan merah. Ikan merah akan. Haha, jenah mari. Merah terbaik. Gigi. Gigi. Ini bawa kari. Ikan tengah banyak. Tiba-tiba Lan dia bagi tahu kata boleh tak cari sangkak yang kosong sebab nak berok. Bila masa pun dia mesti buat hal. Tak pernah kata tak buat hal. Dia tak muntah dia berok pula. Dia pasal Idlan yang nak berok, kita terpaksa bawa jauh sikit lah daripada sangkak-sangkak yang tu ada. Kalau dia berok dekat sangkak yang kita nak mancing tu, tak ada ikan yang makan tu. Ikan yang tengah rancang. Okey yang masih tu. Assalamualaikum. Senang ni. Tengah duk main syok ni, tengah main syok untuk kali kedua. Syaitan ni nak berok. Kali kedua pakai kicap banyak-banyak nak pergi dah. Tengah duk bergasak merah, tengah duk bergasak dia nak pergi toilet lagi. Ayo Abang Karim. Kita dekat apa? Syaitan ni kalau tak mabuk, tak muntah. Inilah penyakit dia. Dia akan sakit perut, sirik, birik lah apalah. Dia macam-macam hal. Dia menyusahkan orang betul. Macam mana? Dia tak boleh tahan lah. Ikan dengan rancang nak berok lah. Tak betul ya Abang Karim. Tengah jam lah kami buang masa kat sini. Tunggu dia. Tak keluar-keluar ni. Arab Jadah Hotel. Bawa dia memang safe. Kita mana pun sungguh. Melamai kata nak buat iklan pon-pon ni. Abang Kasim pon-pon. Problem. Memang problem. Duk atas ayak je problem. Sakit perut lah, pening lah, loya lah. Macam-macam penyakit dah. Tu pun gagah nak pergi tu. Tadi kita dah cari giti, kita dah cari senangin. Sekarang ni kita nak cari merah pula. Nampak dia sebut. Yang sebut merah lah. Orang panggil Lan hang punya. GT saja kan. Muka GT. Ni, muka tak apa bagi pamit dah GT lah. Dah cepat. Angkat sikit nanti. Meh. Merah. Itu bau merah. Merah yang ketiga. Kita dah selesai mancing kat sangkak Sungai Udang. Okey, saat lagi kita akan tunjuk apa hasil yang kita dapat daripada pagi sampai petang ni. Okay, inilah hasil kami pada hari ini. Di mana? Di Lubuk Sungai Udang, Jawi, Penang. Kalau hampa nak main, jangan lupa roger-roger tekong-tekong kat sini. Nanti kami akan bagi nombor-nombor depa kat lupa semua. Jangan lupa cuba. Merah ada, jenah ada, senangnya ada, GT pun ada. Macam-macam ada kat sini. Janji puas hati. Sudah jelajah lubuk di Sungai Udang. Jadi kalau hampa nak main, hampa boleh roger-roger tekong kat sini. Semuanya sempoi. Semua tekong kat sini best. Dan juga ikan kat sini memang semuanya terbaik. Ni, lagi satu aku nak bagi hampa. Kalau hampa tengok tadi tu yang macam sakit-sakit perut tu semua drama kami buat sendiri. Kan? Hampa jangan kira orang dulu. Yang penting ikan dia memang terbaik. Kami semua dia kerja berok